Oh, ini adalah hasil sepenuhnya. Todak, jenahak, kerapu, talang, ada todak, alu, kerisi ada satu, cencaru, selah, cemen pun ada. Itulah dia. Kerapu selipar pun ada. Gerut-gerut. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Okey guys, ini adalah trip memancing Apollo. Jadinya tadi pagi kita dah tapau nasi lemak 4 orang. 1, 2, 3, 4. Naik Apollo. Apollo ni adalah pagi-pagi kita mancing. Dia masuk pagi pukul 8 sampai pukul 5. Pagi ni mungkin kita akan Apollo pakai mata perambut kertas. Nanti kejap kita tunjuk. Lepas tu mungkin petang kita akan tanam main bottom, cari ikan-ikan besar. Pagi ni mungkin cari lauk je, cencaru, selah dan sebagainya. So aku kat sini bukan nak tengok ikan banyak mana, aku nak share kos perjalanan pergi dan sampailah habis. Alright, tunggu kita naik bot. Lima dua. Okey, perkara sebelum korang naik bot, korang kena makan sarapan. Jangan biarkan perut kosong dan jangan terlalu penuh perutnya. Kalau kosong pun boleh muntah. Kalau penuh pun boleh muntah. Kalau nak muntah boleh buat apa? Kalau nak muntah juga tak boleh buat apa. Jadi benda-benda yang perlu ni sunblock memang korang kena pakai. Nanti hitam muka. Lepas tu sebenarnya aku nak fly drone tapi tak boleh. Kat sini custom. Lepas tu kat sana jimah. Kan aku takut aku fly drone aku kena intercept. Mampus. Jadi tadi pagi beli sarapan 8 bungkus untuk tengah hari sekali. Kos dia RM52. Ini semalam ada beli dekat Speedmart, lebih kurang dalam RM30. Air RM18. Dah, aku nak sarapan tu. Selesai sarapan. Kita bawa satu ni, 100 plus kena ada. Ais, Pak Duan dan Malik and the gang sediakan. So kita akan naik bot, bawa ke dari sini, bawa ke tempat destinasi yang dituju. So kalau jeti kita nak naik memang dekat jeti Mamot. Nampak Mamot Kelong. So ini adalah jeti Mamot. So kita naik dekat sini. Sunscreen.
Oh, cover muka. Yang mata je. Boleh. Kau nak pakai? Nak pakai ni? Boleh nak pakai? Legend mana pakai? Ini dah buka baju apa? Hanya agak dia pula tu. Baik. Nama meter paling kita pakai. Pusal. Tak. Bodoh tu. Mandi. Dah okey. Ni selalu apa ni kan? Ni mandi. Habis sikit je ni dah ni. Tak terlebih. Mula dekat ni. Aku kan ambil kat kau ni. Dia ni baru dia ngomong ni. Nampak macam celak kan? Tengok Boji kan? Betul. Jadi mamuk. Ya. Boji kan? Kelong Boji kan? Mamut ni. Dia pun habis. Oh. Tak. Ambil jenak sini pun boleh dulu. Sini jenak aku tak ada kata. Kita tambah sini dulu lah. Nak bawa sana mesti tambah sini. Tuh, kelong mamut. Dalam kenangan. Akhirnya musnah juga. Tapi hari tu memang dah barai dah. Dia okey. Ya. Oh, yang tu okey lagi. Kelong apa pun lupa. Kelong kecil juga mana? Mamut dul. Yang ni memang dah barai sebenarnya. Daripada awal lagi. Dulu yang kes kaki patah ni kaki patah tangan patah. Yang perempuan tu. Jatuh dan Kelongnya tersepit. patah. Bagus. Masa aku last time aku datang rasa Nak buat ni. 2 tahun dah kot. Datang memang bagai. Weh, dapat dah tu. Okey. So, itu adalah Jimah. Ini adalah Ben. Tu, dapat? Celah. Salah papan. Video antaranya saya boleh merah kan. Jangan cakap kan naik. Kalau beli basuh ada PC juga kan. Ini benda tak saya lah ni mancing. Boleh tengok di umpan nanti Zat tak ada ni. Jejak sampai ke dasar kalau abang gantung yang tak dapat ikan. Sampai Dah. dasar. Banyak kali buat lah. Ya, sampai biar lama sikit. Sampai dasar tu biar lama sikit tak ada ikan. Tak ada. Lagi balik. Kalau abang tarik naik atas tak ada. Wah, kalau musim dia memang ke atas je. Kalau dia banyak begitu kan tak apa. Banyak ke bawah dia. Ke bawah dah dia dah memang Tak sampai bawah dia dah zap lah. Pukul 9.55, 56. Ikan sunyi. Itulah dia nasib. benar. Kecil dia.
tu je lupa-lupa nak kena dalam. Tahu kan. Tak dah bang. Abang yang kopi tengah dah tak ada dekat dia. Dia auto. Tak boleh. Diam lama tak ni. Tolong je. Bayang dia tak putuskan lah. Betul ke? Woi, dapat lah. Abang urung. Jangan campak balik. Angin lah. Ha? Angin. Ke sebab putih sangat? Sama je. Anginnya kuat bang. Ha? Ambil kan ini pun. Ya, tak payah dalam. Dulu, pagi dulu tak payah dalam pun. Dah tak depan dah habis. Misi untuk mencari umpan tamban. Air tak berapa nak cantik, ikan pun tak nak. Ikan air tak cantik tapi cuaca pun angin. Target tamban untuk dapatkan umpan kita duduk kat bawah jima. Jangan ikat ah. Bawah jima. Urut.
Kerapu. Kat mana? Kat mana? Tangguh Pamnya bang. Grip. Kenapa ada grip? Aku rekam ni. Aku habis grip. Aku depan ni. Ui, merah. Ui. Alhamdulillah. Wuhu. Ui. Ni umpan ni tadi kan? Potong. Hidup. Besar ui. Jelak juga. Dia cakap bawah ni kan besar. Tadi makan besar. Yang pun tak ada, yang ni hilang dia. Betul, saya cakap kalau nak ikan pari ni ada sotong. Umpan sotong. Ada nasi dia. Oh, memang tekong power ni. Dah, video. On je. Okey. Allah, betul. Lucut pula. Ui, sayang. Lucut. Ui. Tak tahu. Besar tu. Hari ni cari umpan tapi beliak mata saja. Beliak mata. Ya, Apollo. Inilah Apollo sebenar. Kau letak je, letak dapat nampak. Ha. Berebut. Todak. Wow. Hei, todak. Baik. Baik. Kayu. Jam pukul 4.25. Air berkacak. Cuaca kurang menarik. Dan kat sana tu kalau kau nampak ada uncle tu mancing, dia pakai umpan udang. Dia bawa naik pun udangnya sihat walafiat ni. Tak ada kena sentuh pun. So kat sini korang boleh nampak kalau cuaca tak cantik dia akan mengganggu ekosistem ikan. Jadi ni ikan laut tu macam ikan cencaru, selah apa semua dia susah nak dapat lah. So sinilah situasi dia. Ni kita kat Fukushima Power Plant. Kalau ikutkan memang tak boleh mancing bawah ni, tapi biasalah. Jam 4.50. So kita daripada bawah Jimah kita bergerak keluar ke arah kelong mamut yang dah musnah tadi pagi. Air dah mula pasang tapi itulah ikan tak makan. Itulah nama dia, rezeki. Itulah dia, Jimah Power Plant.
Alright. Dah petang baru dah gasak. Ben. Tunggu dia campak jauh, Ben. Tajam siut gigi dia. Tak makan. Mantap. Aku picit. Betul. Betul lagi. Jaga. Ikan. Abang itu jenak bang. Ni tau. Ui. Ui. Uhui. Hasil. Ui. Aduh, kerapu. Mantap. Diam-diam dia makan. Selalu makan senyap ni apa ni? Buntal. Ini kerapu. Tak, memang kat bawah je. Okay, Hadi dapat. Orang pertama baling sekejap. Weh, tenang. Besok tadi. Jam 7.20 minit. Baru balik. Oh, pasti. Alright, tamat sudah trip memancing polo. Tapi kebanyakan ni kita main tanam lah. Sebab air tak cantik, polo hanya dapat sikit je lah. So, habis. Brother Malik ni memang Pak Tuan, adik-beradik Malik. So, memang terbaik. Sebab dia tak puas hati. Dia lajak sampai pukul 7 lebih baru balik. So hasil pun boleh lah menunggu sampai petang. Dia akan cari pot. Abang Malik ni akan cari sampai kita dapat ikan. So kos tak banyak pun. Kos kita pergi trip Apollo ni RM500. Macam umpan apa semua kita cari dekat laut. Kalau ada yang nak bawa udang, pulang pada korang. Macam aku tak nak cari dekat, tak nak bawa beli udang, aku beli umpan. Cari umpan je kat laut. Dah selesai. Aku Hemis aku. See you on next vlog.